Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam channel Malaya Table. Untuk kali ini saya bawakan lagi satu keping mata wang Malaysia, mata wang yang biasa saya buat jualan. Untuk kali ini juga adalah sesi jualan. Saya keluarkan sahabat semua. Ini adalah mata wang dengan nilai muka RM20, siri yang ke 6 yang ditandatangani oleh Gubernur kita yang keempat, iaitu Tan Sri Datuk Jaafar Hussein lah. Untuk duit ni masih lagi elok lah sahabat semua, walaupun dia sedikit macam lusuh lah kan dalam penggunaan sehari-harian pada waktu yang lepas, waktu ia diguna pakai di dalam pasaran, menyebabkan ia sedikit lusuh lah. Tapi dalam keadaan yang masih baik dan boleh dijadikan sebagai pegangan untuk pemain-pemain baru dalam dunia numismatik. Okey, untuk sahabat, sekali lalu juga saya bagi duit ni dikeluarkan mulai pada tahun 1985 sehinggalah tahun 1995, dan cetakan oleh Thomas D. Laru. Kita besarkan sikit sahabat ya. Sebentar, saya fokuskan sikit. Ini ada tulis Ibu Pejabat Bank Negara Malaysia, dan dicetak oleh Thomas D. Laru lah sahabat semua. Okey, saya fokuskan sedikit. Ni boleh nampak lah. Okey, dengan nombor siri TG1063523. Itulah nombor siri. Duit ni saya nak buat jualan dengan nilai yang harga RM98 siap pos sahabat. Kepada sahabat yang nak dapatkan duit ni, bolehlah berhubung dengan saya melalui email yang saya letakkan di description. Saya buat sekali lalu dengan cepat dan pantas sahabat semua. Untuk sebelum ni ada saya buat jualan juga untuk duit siri yang ke-6 ni juga, dan telah terjual. Jadi kepada sesiapa yang nak ni, bolehlah berhubung dengan saya. Itu je kali ni sahabat semua, sekali lalu, dan agak pantas saya buat video-video kali ni hanya untuk sesi-sesi jualan. Sekian, terima kasih. RM98 siap pos. Assalamualaikum dan terima kasih.